Resipi kita yang terakhir adalah sotong goreng tom yum. Bahan-bahan utama adalah 500 gram sotong, 3 helai daun limau purut, 3 biji cili merah, 3 batang serai, 1 labu bawang besar, 3 sudu makan air perahan limau kasturi, 5 tangkai daun ketumbar, 2 biji tomato dan garam secukup rasa. Bahan-bahan dikisar: 8 biji cili api, 2 biji cili merah, 3 biji bawang merah dan 2 ulas bawang putih. Cara-cara membuatnya: mula-mula saya akan potongkan sotong. Saya gunakan sotong yang sederhana besar, jadi saya potong supaya lebih kecil dan ramai boleh makan. Potong 3 je. Sekarang saya akan mesinkan cili dan bawang. Saya akan mesinkan cili. Letakkan dulu. Cili merah, cili api dibuangkan tangkai. Bawang merah dan juga bawang putih. Masukkan sedikit air. Kita nak mesin kasar je, tak perlu halus. Sekarang saya nak panaskan minyak. Minyak saya gunakan dalam 2 atau 3 sudu. Minyak dah panas, saya akan tumiskan serai. Serai ni diketuk gini. Masukkan bahan yang dikisar tadi. Kacau. Sekarang saya akan masukkan sotong. Kita dah potong sotong tadi. Kacau rata. Masukkan daun limau purut. Daun ni kita koyakkan dan masukkan dalam kuali. Kacau lagi. Masukkan sedikit garam. Bawang besar kita potong gelang. Masukkan buah tomato, saya dah belah 4 buah ni. Kacau rata. Masukkan daun ketumbar. Kita gunting kasar, masuk terus dalam kuali. Daun ketumbar ni untuk mewangikan. Sebab tom yum memang selalunya menggunakan daun ketumbar. Sekarang saya nak masukkan cili. Kita juga guntingkan terus dalam kuali. Potong kasar aja sebab kita nak nampakkan dia ada warna merah saja. Kacau sedikit.
dan tutup api. Sekarang saya nak masukkan jus limau kasturi. Boleh juga gunakan jus limau nipis untuk menggantikan kasturi tadi. Sekarang siap untuk dihidangkan. Kita hiaskan pula dengan daun limau purut. Sebab tadi kita dah gunakan daun limau purut, masukkan dalam masakan. Jadi kita letak sedikit daun limau purut. Inilah dia sotong goreng tom yum. Mudah, ringkas dan menyelerakan. Itulah dia 10 resipi berasaskan makanan laut. Diharap agar penonton semua dapat mencubanya di rumah. Sekianlah sahaja daripada saya, Chef Hani Riza, dalam Senangnya Memasak. Assalamualaikum dan jumpa lagi.